Okey, ni bahan-bahan untuk apa ni, Mak? Ini untuk acar dia. Ya, okey. Acar timun kan. Timun. Timun untuk mak pula tunjuk kat sini. Ini nanas, timun. Carrot ni adalah yang ada kat dalam peti sejuk. Tak apa, nanti boleh tambah lagi. Nanti kata Tok Ba boleh tambah lah besok lah ya. Nanas, timun, carrot, lada hidung merah, campur dengan sedikit lada hidung hijau, bawang besar ni. Ni semua ni kita hiris-hiris saja. Hiris-hiris. Lepas tu taruhkan cuka, gula dan garam sedikit. Garam Tok Mak tak maksud ni. Biasalah kalau masak tak ada garam kan tawa. Mesti orang taruh garam. Dengan garam. Itu saja. Ya, jadi bahannya semua ni dihiris-hiris sahaja. Ni belum kopek ni semua ni. Ni apa ni? Acar mentah? Acar mentah, acar nanas, acar timun. Kalau makan kata orang nasi tomato, ayam masak merah tak ada ni, tak jadilah pelengkapnya Tok Baba. Ya. Mesti nak ada acar dia. Okey. Kita tunggu. Nanti kita tengok kesudahan dia. Ni nanas dah dipotong. Kulitnya kita buat acar. Hari ni hujan. Ini merah satu dengan ini acar timun nanas acar mentah ni, Mak. Ya? Ni acar mentah ni kan? Ya.